Ada satu benda iaitu undi orang Melayu ni pergi mana sebab dekat situ calonnya adalah calon Melayu lawan calon Melayu dan saya dengar ustaz lawan ustaz so orang Melayu ni mengundi siapa dekat situ. So kalau kita lihat dan kita selaraskan kadar keluar mengundi ni mengikut kaum di 59%, maka katakan di situ selaraskan untuk semua kaum lah. Daripada 18,000 itu, jumlah orang Melayu yang keluar mengundi adalah 10,000. 10,000 orang Melayu telah keluar mengundi di Air Kuneng semalam. So 10,000 ni pergi mana? Kita tengok PAS dapat 6,000 undi. So rata-rata pengundi atau orang yang mengundi PAS ni, saya ingat hampir semua ialah orang Melayu Islam lah. Saya tak rasa ada ramai orang bukan Melayu yang undi PAS atau Perikatan Nasional di situ. Ada lah, bukan tak ada, tapi kalau ada pun segelintir lah. Tapi kita boleh kata hampir semua lah yang 6,000 ni adalah orang Melayu Islam. So kalau 6,000 yang undi yang PAS dapat ni adalah daripada undi Melayu, maka 10,000 pengundi Melayu yang keluar. So maksudnya PHBN dapat 4,000 undi Melayu. Tapi semalam mereka dapat total undi 11,000. So mana datang lagi 7,000? 7,000 inilah adalah datang daripada PHDAP lah. So saya tak rasa mereka boleh nafi yang kemenangan mereka semalam, PHBN punya kemenangan ni adalah disumbang besar oleh penyokong-penyokong DAP. So mereka menang sebab 7,000 penyokong DAP menyokong mereka. Mereka cuma dapat 4,000 undi Melayu. So, apakah conclusion ataupun kesimpulan yang kita boleh dapat dari ini? Kalau kita tengok dalam PRU yang lepas, masa arwah YB Isam bertanding di situ, beliau arwah telah dapat 9,000 undi dan kata-kata undi yang diberi kepada Barisan Nasional UMNO pada ketika itu, UMNO lawan DAP pada ketika itu adalah 9,000. Dan 9,000 ni adalah orang-orang Melayu lah, pengundi-pengundi Melayu di situ. So dulu mereka dapat 9,000 undi Melayu kat situ. Sekarang jumlah undi Melayu yang mereka dapat cuma 4,000. So hampir lebih, bukan hampir separuh, lebih daripada separuh daripada undi Melayu. Mereka telah hilang 5,000 daripada 9,000 undi Melayu telah hilang. So sebab itu saya kata dulu orang situ, orang UMNO original kat situ 9,000 undi UMNO, tapi bila UMNO dah jadi AMDAP Mantap, maka lebih daripada separuh 5,000 orang-orang Melayu tu sama ada undi orang lain atau mereka tidak keluar mengundi. 5,000 UMNO hilang dekat situ. Of course DAP top up 7,000.